Akhirnya dah pagi pun. Patutnya aku kena hantar dekat Roy ni. Kejap aku mandi dulu. Few moments later. Assalamualaikum, Roy. Oh, Atik. Jom. Jom. Kita nak pergi LIA kan? Jom. Kita dah terlambat ni. LIA. Wah, ada kedai burger. Nanti dah ada. Tak apa burger untuk aku tau. Roy, Kita pergi tadi ada. jom. Lagipun sebenarnya gaji aku lambat masuk lah. Roy, Gaji kau lambat masuk. Kau kerja apa? Gaji lambat masuk. aku kerja kerajaan sekarang. Oh, tu kau okey lagi. Aku sekarang ni tak ada kerja. Kat bandar nanti baru apa? Si Abang Ali dekat tinggal. Oh, Jom. okey. Makan. Ambil dah makanan. Tu, duduk sini, Roy. Letak makanan, makan. Nyam. Nyam. Oh, kena. Wah. Sedap. Wah. Letak kat tong sampah dulu. Tak apa, nanti suruhlah kak basuh. Kak kan bekerja. Apa nanti kau mana? Okey, jom. Mana kita? Kat bawah. Ni kata tu kan melepas pukul 5. Kau nak pergi mana-mana dulu ke? Mana kata monyet kan? Lah. Ada ke monyet tengah-tengah bandar ni? Sekarang dekat kawasan zoo ni. Tak apa, lantak. Kau ada pergi mana? Apa? Kau ada pergi mana sebelum pukul 5 ni? Aku rasa kita singgah mall dulu jap. Tinggal mall, okey. Kita beli aiskrim yau-yau dulu. Atau aiskrim. Aku kan sekarang ada brand baru kan? Aiskrim dia keluarkan perisa durian sekali. Tu lah aku nak cuba ni. Itu namanya rumah tak silap pun. Nama dia lain tau. Ada ke kedai tu macam tu? Ada. Katanya Boleh apa tau? kedai baru kat sini, takkanlah orang boykot sekarang. Lah, orang boykot lah. Kedai dah tutup, kedai dah ganti dengan baru lah. Dulunya dekat sini tau, kedai yau-yau. Yau-yau? Oh, ada kedai yau-yau dekat sini? Lah. Sekarang ni dah pukul berapa dah? Jom balik. Ni, Roy, kita masuk kat dalam penerbangan dulu. Roy, ni kau nak buat apa kau buat lah. Okey, jom. Cepat, kita dah lambat ni. Nanti, ni jomlah kita borak-borak dulu. Ni sebelum masuk ke kapal terbang dulu. Sini Roy. Duduk sini. Ni sebenarnya kau nak pergi mana Roy? Aku pun tak tahulah. Pakcik Ali kata tak silap aku Jepun kot. Dia ajak aku kerja kat Jepun tu. Oh, jadinya Pakcik Ali kata bos aku tu bukan orang Jepun. Dia orang English. Orang England. apa tu sebenarnya kau reti cakap English ke? Apa pula tak reti? Reti kot. Hi, my name is Roy. Biasanya orang pergi luar negara mestilah cakap English kan Roy? Betul tak? Kenapa?
Mesti best kan pergi luar negara, dapat main saji. Aku teringin nak pergi luar negara. Tapi aku pergi luar negara tu untuk aku kerja, bukan main salji. Ya, aku dengar. But kalau I free and I dah rich, bolehlah I ajak you. Apa? Kau punya speaking macam orang putih, Mat. Saja testing. Dah lah ni, kapal terbang aku dah sampai. Okay. Dia malam aku. Weh, Roy. Kenapa dia? Bro. Ada satu je aku nak cakap ni. Kejap tau, nanti lah. Cakap dekat sana, dekat pintu. Apa yang kau nak cakap? Aku nak cakap satu benda lah, Roy. Ni, bila kau dah pergi nanti, kau jangan lupakan aku tau, Roy. Okey. Jangan risau lah. Aku takkan lupakan kau. Dekat sana kau buat benda elok-elok Ya, tak ada kerja lah. Aku nak jual dadah apa semua tu. Kat sana elok-elok tau. Aku takut kau kena bunuh je. Biasanya dekat sana banyak pembunuh kat sana. Aku takut lah. Aku risau. Tak apa, kau tak payah nak risau sangat. Pandailah aku jaga diri. Aku dah besar. Weh, peluk sikit weh. Peluk sikit. Okey, selamat tinggal, Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal, cik. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, would you not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side.